Berita tergempar. Ada sesuatu yang akan berlaku di Malaysia bermula 1 Julai 2025. Siapa skip video ni dia rugi. Start 1 Julai ni akan ada satu perubahan besar cara kiraan bil elektrik korang bila tarif baru diperkenalkan. Akan tetapi, di sebalik pengumuman ni, ada satu misteri yang ramai orang tak perasan. Iaitu bagaimana kita berubah daripada mekanisme ICPT ataupun imbalance cost pass-through dengan sistem automatic fuel adjustment ataupun AFA bagi pelarasan tarif elektrik. Tapi bila korang dengar ICPT, AFA, janganlah terkejut nampak macam benda ni susah sangat. Relax. Saya akan explain sampai budak sekolah rendah pun boleh faham. Okey, bahasa mudah dia macam ni. Kalau dulu di bawah ICPT, kos bahan api ni dikira 6 bulan sekali. Jadi kalau kos gas naik contohnya bulan kedua korang tetap akan bayar harga lama sampailah dia habis bulan ke-6. So lepas bulan ke-6 pelarasan akan datang. So kalaulah pada masa tu berlaku kenaikan yang agak besar, ramai orang terkejut sebab perubahan tu datang sekaligus dalam 6 bulan tu. Contohnya dalam fasa sebelum ni yang kita panggil sebagai RP3 ataupun Regulatory Period 3 dulu, komponen ICPT ni mencecah 16 sen per kilowatt hour. Ini menjadikan jumlah purata sebanyak 55.95 sen per kilowatt hour. Tapi di bawah AFA ni pula, tarif akan diselaraskan setiap bulan mengikut kos sebenar bahan api bulan sebelumnya. Jadi dia lebih cepat dan dia lebih tepat. Dan lagi best, apa yang saya nampak dekat sini tarif asas ataupun base tarif tu untuk fasa baru RP4 ataupun Regulatory Period 4 dah ditetapkan lebih rendah iaitu sekitar 45.40 sen per kilowatt hour iaitu penurunan hampir 19% berbanding RP3. Ini adalah kerana penjanaan dan operasi ini lebih cekap. Akan tetapi ada satu persoalan dekat sini tau. Kalaulah tarif elektrik ni berubah setiap bulan, bukankah itu akan menyebabkan dia turun naik? Jadi tarif ni pun akan menjadi tak stabil. Betul tak? Dekat sini pun kita jangan risau sebab AFA ni dia ada zon kawalan automatik plus minus 3 sen per kilowatt hour. So maksudnya macam ni tau. Kalau kos bahan api tu berubah, tarif pun hanya boleh naik atau turun maksimum 3 sen setiap bulan secara automatik. So maksudnya kalau dia naik pun dia akan naik 3 sen. Dan kalau dia turun pun dia akan turun sebanyak 3 sen. So dia akan menjadi lebih stabil lah. Betul tak? Ada lagi satu persoalan serius Macam mana pula kalau berlakunya satu kejutan harga terhadap bahan api global yang tiba-tiba mencanak naik? Bolehkah zon automatik plus minus 3 sen ni dipertahankan? Kalau kita tengok sekarang ni, risiko dekat Timur Tengah ni agak tinggi tau. Korang tahu tak, lebih 20% bekalan natural gas dunia ni melalui Selat Hormuz. Kalau perang Iran ni berlaku, kos gas boleh naik gila-gila tau. Sebab Selat Hormuz tu dekat je dengan Iran. Kalau jadi macam ni, macam mana pula? Okey, untuk tu pun jangan panik sebab AFA ni pun dia ada sistem keselamatan dia sendiri. Iaitu kalau kos naik lebih daripada 10% dalam sebulan, kerajaan juga masih boleh tarik break dulu sebelum benarkan tarif tu berkuat kuasa. Sebab ia perlu mendapatkan kebenaran daripada menteri. So, golongan B40 dan M40 ni masih ada perlindungan. So guys, kalau ada sebarang soalan, boleh letak dekat ruangan komen. Dan juga jangan lupa share dan like video ni.